perlukan untuk membuat kulit wrap ialah yang pertama, kita ada tepung. Yang kedua ialah garam. Dan yang ketiga, telur. Dan yang terakhir ialah bayam. Bahan-bahan ini kami menggunakan untuk membuat kulit wrap dia. Dan sekarang kami akan blender bahan-bahan yang kami membuat hari ini. Okey, mula-mula kita akan letak daun bayam. Okey, tepung, 2 biji telur. Okey, sedikit garam supaya ada rasa tambah sikit. Dan sekarang kami akan masukkan adunan ke dalam kuali. Setelah kami membuat kulit wrap, kami akan mulakan perapan air. Bahan pertama ialah masukkan bawang putih. Bahan yang kedua, madu. Bahan yang ketiga, garam, sedikit garam. Bahan seterusnya, yogurt. Masukkan yogurt ni. Okey, yang cantik-cantik, campuran herba. Dan yang terakhir, serbuk ladi hitam. Okey, masukkan gaul. Kita akan masak ayam sehingga matang. Jadi masanya untuk kami mengisi topping-topping di dalam wrap ini. Ia mengandungi timun, tomato, jagung, salad dan carrot. Okey, kita akan potong di bahagian hujung wrap supaya kita senang nak lipat nanti. Okey, bahagian pertama kita akan isi salad. Bahagian yang kedua kita akan isi carrot. Carrot kita isi satu salad sebab salad dia besar sikit. Okey. Susu cantik dan timun dengan tomat dan jagung. Okey, akhir sekali kita tak lupa dengan ayam perapan kami ini yang amat sedap. Kita akan isi dia. Isi banyak. Kita akan tengok cara melipat wrap ni.